Anda rasa seronok bila dapat duit tambahan hasil overlap Ar-Rahnu? Hati-hati, ramai ingat itu adalah keuntungan. Sedangkan hakikatnya itu adalah pertambahan hutang. Bila harga emas naik, nilai pajakan emas juga meningkat. Jadi, pihak Ar-Rahnu boleh menawarkan pinjaman baru yang lebih tinggi untuk melansaikan pinjaman lama. Dan lebihan duit itu, itulah yang dipanggil overlap. Masalahnya, duit overlap tu bukan duit percuma tau. Ia tetap hutang yang perlu dibayar semula. Ini kesilapan yang selalu berlaku ialah bila duit overlap digunakan untuk beli telefon baru, perabot baru atau perkara yang tidak menambah aset pun. Akhirnya, hutang bertambah tetapi aset tak ada, tak bertambah. Kalau harga emas jatuh atau kewangan terganggu ketika tempoh matang nanti, ada risiko emas gagal ditebus dan akhirnya dilelong. Sebab itu, mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, penulis buku Wang Emas, selalu pesan, gunakan overlap hanya jika ada tujuan yang jelas seperti modal pusingan bisnes yang terbukti menguntungkan, bukan untuk menaikkan gaya hidup. Sebab matlamat simpan emas adalah untuk kita bina aset dan mengukuhkan kewangan, bukan membesarkan liability. Jadi, jika berminat nak belajar simpan emas serendah RM100 sahaja melalui akaun Gap Gold Accumulation Program Public Gold, tiada kebingungan bulanan, boleh klik link yang saya sediakan atau tekan saja link kat bio. Saya bantu sebaik mungkin. Jom kumpul emas 1 kg.